Hai, T1 Minit hari ni. Hari ni saya nak kongsi sikit masalah aircon tak sejuk untuk Proton Saga. Proton Saga FLX. Okey, saya selalu pesan kalau aircon tak sejuk jangan top up gas. Top up gas ni kalau aircon dia ni tak ada masalah, tak ada bocor, tak guna. Kadang-kadang top up gas bukan gas yang masuk, udara yang masuk. Contoh dia ni. Okay, ini kita ada satu Proton Saga FLX. Owner dah kata dia dah bagi tahu lah dia top up gas kan. Bila saya cek bukan gas yang masuk tapi udara. Tapi ni masalah dia. Puncanya dekat dryer dia ni. Tapi saya nak tunjuk satu benda. Tak tahu nampak ke tak. Nampak tak dalam dia tu warna apa? Warna hitam. Sebenarnya sistem dia ni memang dah tak cantik. Hitam lah sebenarnya. Tapi tak apalah, owner tak ada bajet. Saya tolong dia jugalah. Jadi kita tukar dryer ni. Kita buat flushing juga. Nak tolong boleh buat, risiko tu saya tanggung lah. Tak apa, Tuhan ada, Tuhan boleh tolong kita balik, betul tak? Okey, jadi saya tukar ni, saya buat flushing. Lepas tu esok minyak yang baru, sekejap lagi minyak yang lama kat sini akan keluar. Sekejap lagi saya akan tunjuk warna apa. Kalau warna hitam saya akan ambil gambar, sekejap lagi saya akan masukkan dalam video ni. Okey, lepas tu kita akan tengok berapa suhu. Sekejap lagi saya akan ambil gambar, masukkan dalam video saya juga. So kalau siapa ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sebab hari ni saya